Leh mana? Wan. Assalamualaikum Wan. Assalamualaikum Mana? Wan. Mana Leh? Dah borak dengan Celeh. Saja ni saya borak dengan Zaid pasal Saya duk borak dengan Noah. Saya duk puji lah Wan ni bagus apa semua. Mayang tak tinggal masa pergi event apa semua. Alhamdulillah dia cakap. ni Zaid kita orang sembang pasal yang motor yang kau ingat Abang Man cakap Zaid. Motor yang abang cakap giveaway tu lah. Giveaway tu tak smart Lepas tu dia tanya, Zaid ada tanya motor kau macam ni. Aku cakap motor kau memang shoot ngam api semua. Dia cakap tak silap Zaid. Tadi Wan cakap pulas pergi. Ngam kira api tu sampai. Dah macam tadi ni Noah duk tanya. Dia tanya apa, Bagus ya Wan. Setiap hentian semayang subuh apa semua. Kami duk puji lah. Kami duk puji Wan. Walaupun Dia fly ingat, macam mana. setiap hentian kau Aminah kita duk puji diri duk sembang. Sama ni. Kau lah Mina Wan Bagus Wan bagus. Dia ingat dengan kau. Dia ingat lah, dia selalu pesan kami. Jangan lupa solat. Semayang. Sebab rumah dia lagi berapa bulan je tu. Oh lagi berapa bulan je Abang Kakak. Tapi ni dia macam tapi ni kita duk puji-puji Wan dia macam cakap dia duk kutuk celih. Mana dia cakap Zaid. Tak ada Man. kutuk lah, tak ada Ni kutuk. mulalah ni nak melagakan kita. Jangan melagakan. Netizen lah ni. Jangan melagakan. Abang Jangan ni tak cakap cantik. macam tu. Jangan melagakan. Tak Okey Leh, ada. kalau kau nak melagakan aku Zaid. Jangan Wan. Tak payah. Tunjuk. Aku tekan Zaid. Apa? Aku tekan Kau tekan apa tu? Aku tekan sekarang. Tekan dah. Apa tekan Wan? Tak tekan Aku rasa tak payah Wan, jangan paksa keadaan lah. Dia Wan ni saja nak melaga-lagakan lah. Apa itu kita tengok. Kita tengok Baik. projek VTPI esok. Yang tinggi Tak lah. ada. Tadi si Zaid cakap, kau gerak dengan celem macam mana? Okey kau dengar Leh. Lepas tu okey, cakap okey. mesin celem ni ngam Lepas tu tak bercerita ni Zaid. Okay. Tak, dia cakap dengan Zaid, Celia punya mesin pulas pergi. Kira susah lah nak jam tu. Dia cakap yang tu. Lepas tu ada orang cakap kat komen ada cakap jam 3 kali. Cakap mana ada jalan yang jam. Jalan tu yang Betul. jam. Jalan tu yang jam 3 kali. Jalan tu yang jam, betul. Apa yang jam? Yelah. Betul. Tahulah Zaid sekarang ni kau tahu kan orang kuat melaga. Betul. Sekarang ni kok melaga Wan. Nuang kaki betul ke kaki? So mesin mat speed lah. Tak, bukan. Inilah orangnya. Dia gorak dia gurau Gorak apa? Gorang. Gorak apa Bing? Tak, Kambing. bukan. Aku dulu dengan Smokey main DJ sekali. Oh dia main DJ sekali dengan Aku Smokey. belajar DJ. Sekali lah dengan dia. Tapi Wan, masa motor Celeh, masa kau ride dengan dia tu, spoket dia ngam lah dengan badan Celeh. Spoket dia sumpah ngam. Dia tak tahu motor dia ni serba motor macam motor lain ni tak ngam dah weh. Dah overram motor dia ngam gila. Overram Motor dia ngam gila macam api cukup. Api cukup. Minyak cukup. Minyak cukup, minjet sebab kita orang sempat buka pilot minjet. Kita orang setiap RR buka carburetor, buka carburetor tengok pilot minjet. Dia setting terus. Dia bawa dia setting Kita orang terus. setting, kita orang kat sana setting siap-siap lah. Kalau ada Wan cerita. Masa dia tunduk, tiba-tiba si penguin tu fly, dia kena tinggal. Dia ada cerita. Kau tahu tak aku tengah duduk ni Zaid. Aku nak pecuk dia. Kau tahu apa lalu sebelah aku? Di penguin ni lompat atas motor, fly, kena motor ngawan. macam peluru. Kena motor ngau. Malam mata aku kau tahu kan, mata juling. Mata tak nampak sebelah. Tapi kalau pagi Kalau pagi si memang penguin ni kuasa aku tak kau pegang nampak. kawan. Si penguin Kau ni pegang. pagi aku tak nampak. Memang tak nampak. Kau tak nampak. Sorry, kalau pagi aku tak nampak pun di depan aku. Dia Betul. belakang. Betul. Kau takkan nampak lah bayang-bayang kau. Dia boleh bawa asap-asap tuti aku je. Wan. Mesin tu kuat Kita lah. kacau apa kat Muar. Kat mana? Dia tengah live. Dia tengah live apa? Tak. Dia lah. Di mana dia? Kita kena turun dulu lah. Tunggu, ajak Yet. Pergi lu. Tak kena turun kat lah. Betul ke padu motor Celeh? Apa? Jam panas. Lepas tu patah spoket kau pergi tengok konten aku. Semua terbukti. Mana kau dah post lah konten kau? Dah, GoPro aku membuktikan motor dia bermasalah. Setiap RR. Okey, setiap perberhentian tercabut hub nenas lah. Gelorang nenas lah. Bab pusing, patah, ikat getah.
Dah macam motor kita semula dah di motor Challenge. Apa pasal? Kau dengan grup mana Motor Noah yang ramai? tu pula. Okey, sebab aku cerita ni. Aku cerita, aku dengar. Okey, lepas pada tu motor C1 pula dengan lampu depan tertanggal, terlampau laju kata dia. Asang. Sebenar motor dia favorite. Gegar. Action Y ke apa dia pakai? HY. Hai. Apa benda ori ya? Duit banyak. Lepas pada tu Yit, motor Challenge Tak, yang kau tengah cerita macam Mak Gam ni kenapa kau fly ke apa Noah? berhenti lagi sekali Yit. Sepoket tercabut. Celah. Sebabkan dia pakai selayang. Mana satu cerita betul ni? Betul. Kau tengok konten ada. Video bukti ada. Selayang punya pasal. 4 skru tercabut. Dengan mata merahnya kan. Cerita melepet. Wah, stop lah. Moga. Kapan moga? Tak, kau dengan grup mana Noah? Ramai gak Aku memang itu aku cakap, aku nampak macam tak main motor kan. Ya Noah, ramai kabel kau Thunder Speed nama tempat kau? Tanah speed, lepas tu dengan mus semua. Aku dulu joki. Tak ni gentle. Ni aku bukan nak cerita tipu. Dulu aku joki. Tapi badan kau badan joki Noah, betul? Sekarang dah naik masuk AI besar. Dulu berat aku 48. Ibaratnya lepas kau masuk AI besar dah? Berat sikit lah. Berat sikit lah. Masa aku dulu aku cerita kau. Dulu ni kita tak payah petik nama bengkel lah kan. Dulu tak payah nanti jadi isu. Tak bukan. Dulu aku pernah joki satu bengkel ni. Main malam biasa. Dulu aku pernah joki betul. Kau pernah ada dekat zaman side by side Tu aku kenal. Banyak je nama pemain aku kenal. Channel ni, Rangka, ni, Speed semua aku kenal daripada zaman gelap. Mak Speed aku kenal zaman gelap. Oh, zaman gelap Oh, bermaksud Noah, apa ni boy zaman gelap boy macam semua tu semua zaman gelap. Pada Ampang. Oh, kira kau ni macam kau tak lari daripada main longgok, main side by side ni kau dah biasa lah. Wih, gila. Zaman gelap sampai kau pun gelap ni Noah. Wih. Tapi ni cerita benar lah. Dulu memang aku percaya geng. Aku percaya. Rawang fly tu dulu. Dak rawang fly tu. Sekali tu. Rawang fly bye. Dak ada bar dulu kan. GoPro. Rawang fly benda lama rawang bos. Fly ni dia sebabkan dia salah satu yang dia boleh punca dia naik sebab time tu kamera GoPro dia seorang dulu ada. Rawang fly. Geng-geng yang moden-moden ni rawang fly lah. Oh, kira kau ni bash-bash mucit kena congkeng semua Kau tanya Mocit. Mucit lah, bukan mocit. Dia Mocit tu time tu dekat YT. Orang tak pandai lagi YT ni. Dia dah pandai. Sebab tu dia naik nama dia. Dia je gentle main wheelie kat dalam YT. Mocit. Oh, dalam YT tak boleh main wheelie Noah? Bukan, dulu kan tak ada. Tak pandai main sosial ni. Aku pula bukan jenis-jenis post. Ni, Gaban. Okay, boy macam semua tu memang kawan Noah? Member lah semua. Abang Klinik. Terima kasih Abang Klinik. Terima kasih Khairul. Ni aku cakap dengan kau. Gaban, kau kenal kan? Gaban yang main wheelie tu. Main wheelie RZ. Okay, adik dia main cross sekali dengan aku. Belajar wheelie dengan aku. Adik dia lagi gila kepada abang dia. Abang dia kau tengok wheelie dah style kan? Adik Gaban lagi padu. Oh Noah, nasib baik luck tak cantik je lah motor mucik baru-baru ni terbakar. Kalau tak kau lepak sekali stable lah. Mocik kepala aku lah. Tanya ada mana.